Okey, untuk chart yang kedua iaitu line chart. Okey, kita akan buangkan grid line. So, kita pergi ke tanda plus. Grid line ni off kan. Kemudian kita nak buangkan juga apa ni? Legend. So, offkan legend. Okey, jadi dia macam ni lah. Okey. Kemudian saya akan applykan chart ni. Chart design. Klik colors dan applykan monochrome. Palette 6. Okey. Kemudian yang bahagian last kali ni saya nak letakkan instead of dia bulatan macam ni, saya nak letakkan 3 segi. Dan 3 segi warna merah. So saya double klik dan dia akan keluar format data point. Dan dekat sini ada fill and line. Dalam fill and line sebab dia chart, line chart ni dia ada dua, satu sebab saya pakai yang ada markers macam tu, dan dia ada dua option, satu untuk format line, satu lagi untuk format markers. So dalam ni color untuk markers ni color dia saya akan gunakan fill, solid fill, dan color apa, daripada biru ni tukar kepada jadi warna merah. Okey. Dan bahagian atas sekali marker options. Okey, dia ada built-in type. Ambil yang 3 segi. Dan size dia saya tukar kepada 10. Enter. So dia akan jadi macam ni. Okey. Dan bahagian atas sales ni macam tu. Saya akan letakkan tepi. Dan saya nak letakkan seperti mana yang chart yang first one. Okey. Klik pada chart title dan typekan sales trend. Okey. Dan tarik sikit dia ke bawah dan applykan bold. Dan kemudiannya saya akan copy ni. Klik dan copy masuk ke sini. So yang ni saya guna shortcut key control dan drag. Kemudian ataupun copy paste je. Sebab ini adalah text box. So kalau anda rajin boleh insert text box, klik dan type. Okay. So kat dalam ni sebab nak konsistenkan dia punya formatting untuk text ni, so saya guna balik text box yang sama. Okay, dan saya typekan 2022 sales dip slightly, dia turun, dan but overall trend is increasing especially in 2024 kat sini. Okay. Okay, untuk chart yang ketiga ni, pie chart, saya letakkan yang country distribution ni sama seperti yang chart-chart lain. Saya rename dan saya applykan bold. Dan di bahagian bawah pun saya copy chart sebelum ni punya text box dan kita key in yang berikutlah, menandakan yang UK contributions is the largest share of total sales, iaitu 53%. Okey. Sebenarnya dalam chart ni dia tidak tunjukkan percentage, tapi dia tunjukkan, okey, kita tengok value dia adalah apa. So saya akan on kan ataupun klik pada chart element ni, data labels, klik pada anak panah dan saya akan pilih data callout. Okey, dia akan keluarkan yang ini, percentage. Okey. So kalau sekiranya percentage ni tak keluar macam ni, so sebab data asal dia ialah dalam bentuk transaction number macam tu. Okay. So caranya adalah saya double klik pada data callout tu. Okay, dia akan keluar option macam ni, label option ya, dekat bahagian ni. Okay, label option. So dekat situ dia ada percentage. Okay, tengok ya, percentage on off. Dan dia ada value. Okay, off kan percentage, dia ada value. Okay,
So sekarang ni saya akan onkan percentage. So samalah kalau kita klik dua-dua dan dia akan keluar ni, ataupun kita right click dan format data label, ataupun kita double click je. Okay, kita punya data label dia akan keluar kat sini dan pilih label options dan pilih percentage kan. Okay, so sekarang ni bahagian ini dia ada satu bahagian line macam ni. Okay, dan satu lagi bahagian kotak ni. Okay, saya boleh tukarkan apa ni, shape dua-dua kita punya data label ni. Saya tak nak call out macam ni. Right click, change data label shape kepada yang call out line macam tu. Okay, so dia dapat macam ni. So dia dapat macam ni. Okay, so saya kemudian saya klik. Okay. Okay, saya pergi ke border, no line macam tu. Right. So klik pada data call out tadi tu, klik bagi dia dekat dalam, dan fill saya letakkan no fill, dan saya pergi ke home, dan saya pergi ke font color, klik warna putih macam tu. Boldkan dan besarkan tulisan. Okay. Right. So yang ini saya gunakan format printer dan applykan dekat sini. Dan tarik. Dan tarikkan dia ke tengah. Macam tu. Okay, so dia akan dapat macam tu. Yang ini kita tak buat setting. Setting yang satu lagi ni pun kita kena buat juga. Right click. Okay, change data label shape. Dan tukarkan kepada callout line. Dan fill untuk ni sama ada pergi ke sini, home. Okay, tak ada yang no fill no fill, ataupun pergi dekat sini lah, dekat bahagian fill, no fill. Okay, sama je. Right. So sekarang ni kita tukarkan color untuk kita punya chart ni. So saya pergi ke chart design, change colors dan applykan monochromatic color palette 6. Okay. So untuk besarkan ni, kita punya chart ni saya klik je dekat dalam bahagian luar chart ni kan, dan saya besarkan dia. Okay, supaya nampak besar. Okay, so kat bawah ni legend, kita boleh klik bukan legend. So dia tak ada legend, dan kita tarik sikit ke bawah chart ni. Besarkan lagi dan tarik sikit ke bawah. Okay, now kita dah dapat kita punya, adjust sikit lah kita punya data label tadi sedikit ke tengah. So nampak dia punya perbezaan dia macam ni. Okay, dan seterusnya seterusnya saya akan edit yang chart yang keempat. Okay, saya dah buatkan dia punya chart title. So macam biasa kita bold, dan kemudian kita typekan yang dia punya dapatan ataupun result yang kita boleh simpulkan dekat situ. Dan kemudian kita akan formatkan bahagian chart pula. Okey, bahagian chart ni kita akan buang grid line. Okey. Dan kemudiannya bahagian bawah ni ialah kita punya vertical horizontal axis. Okay, axis ni saya offkan primary horizontal axis, so dia hilang. So sekarang kita tinggal nama negara tu dan juga bar. Okay, bahagian bar ni saya double klik bar. Okay, dan dia akan keluar format data series. Okay, format data series. Dan saya akan pergi ke bahagian series options, dan gap width ni saya tukarkan daripada 182 kepada 50. Okay, dia akan besar macam tu. So dekat sini saya pergi ke bahagian home. Okay. Okay, saya dekat bahagian chart design dan change colors, dan kita applykan palette 6
monochromatic palette 6. Okey, kemudian data ni, saya nak adakan data dekat sini. Maka sekarang ni saya akan klik pada tanda tambah dan saya nak letak data label. Dan data label tu adalah berada di inside N. Macam tu. Okey. So dekat sini data label tu, okey, data label ni kita tukarkan color warna putih. Okey. Dan kita akan klik dan besarkan supaya nampak semualah data tu, dan pastikan alignment dia ke kanan macam tu. Itu sama, besarkan dan alignment dia ke kanan. Jadi dengam lah macam tu. Okey, so sekarang ni kita punya ni, okey, yang ni nampak macam, kita adjustkan sikit, ni nampak macam terlalu dekat sangat dengan title. So tarik dia sikit, resize dia sikit jadi macam tu. Okey, sekarang ni kita tengok chart kita ni, okey, chart ni macam ni dia highlight. Okey, kita highlight dengan warna merah. So sama juga dengan UK ni, kita tengok yang besar, saya double klik dengan UK dan saya pergi ke fill and line dan solid color, tukarkan color kepada warna merah. Okey, dan yang US pula, saya akan tukarkan color dia, solid color, okey, kepada warna hijau, okey, warna hijau yang light sikit. Okey, so jadi macam tu. Sama juga dengan yang country contribution, saya klik pada bar chart yang UK dan highlightkan dia jadi warna merah. Okey, supaya dia highlighted lah. Okey, dan ini pun sama, saya akan tukarkan warna dia pada warna light green macam tu. Okey, so ini adalah cara kita format kita punya